kerajaan negeri kena kritik. Macam mana rumah RM400,000 boleh digelarkan rumah mampu milik? Ada tak? Tolonglah. Kita hanya ikut arahan saja. Arahan siapa? Arahan Kerajaan Persekutuan. Yang so itulah saya rasa perbezaan. Perbezaan bila kita cakap benar, kita benar-benar cakap benar. Dan pihak yang tak cakap benar, apa-apa boleh jadi. Yang itu rumah mampu milik ini tentu dibawa oleh gerakan. Tapi dibesar-besarkan dalam putusan dan sebagainya. Inilah yang saya sebut. Kalau nak marah, marahlah Kerajaan Persekutuan. Kerana mereka yang tetapkan hadap, bukan pihak kita. Kita hanya ikut saja. Dalam video bertajuk Housing Cost Determined by Federal Housing Ministry, orang di Petua, waktu sudah habis untuk jawab. Saya masuk sekali. Saya nak jawab sebab ada video bertajuk Housing Cost Determined by Federal Housing Ministry oleh Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, yang diwarnai di laman Facebook beliau atau Facebook Bulletin Mutiara bertarikh 13 Mac 2016. Beliau telah mengatakan bahawa 400,000 ini ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. That is a lie. That is a lie. Bohong Menteri. Benar sebabnya saya kata Lim Guan Eng, don't come and politicize in the Dewan. This lagi bahkan tak ada kat sini untuk menjawab. Alhamdulillah. So, I'm just saya tidak berpolitik. Saya hanya menjawab tuduhan yang dibuat. I'm not too sure why the Luton, everybody is so worked out. They've been going back to us every day, sir. They've been accusing the people of this now, sir. Why are you worried about?